yang ikhlas berjuang, siap Dia berkorban untuk ibu pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju hati. Assalamualaikum. Selamat datang, Cik Zari. Terima kasih, selamat datang. Saya nak servis kereta saya. Servis kereta boleh? Servis macam biasa ke? Cuba tengok, cek balik. Nampak macam dah sampai balik tu. Boleh. Tak betul yang ni. Boleh dah. Dah bawa panggil servis kan? Okey, Cik. Cik boleh tunggu dalam waiting room, saya bawakan. Okey, jom. Apa ni, Air Pelawan ni tak buka lagu ni ke? Lagu Merdeka apa ni? Air Pelawan. Boleh. Ni ke Air Pelawan? Okey, Cik. So? Cik, ni sejuknya. Macam dalam syurga. Silalah duduk. Sejuknya. Ikon-ikon ni kat dalam ni. Ni apa barang ni? Okey, untuk maklumat Encik Azari, ini adalah gift untuk orang tersayang. Encik kan tadi nyanyi, hari ni kan Hari Pahlawan. Dia masuk dengar saya nyanyi pula ni. Telinga saya kan besar. Saya dengar Okey. Okey, so dekat sini Encik boleh pilih package A, B atau C. Encik bagi kepada insan yang tersayang tu, dan orang yang dapat gift card ni dia akan datang pada kita dan melakukan servis yang Cik pilih ni. Oh. So, jadi Cik boleh tuliskan ucapan dekat situ, nama dia dan package apa yang Cik nak. so saya boleh bagi siapa-siapa saja yang saya rasa dia insan teristimewa. Betul. Sebenarnya Hari Pahlawan ni. Betul. Selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menghunus senjata. Okey wah, dah siap kita? Okey, Cik Azari, kereta dah siap dah. So, bilnya ada kat dalam WhatsApp yang kita bagi lah. Oh ya, tadi ada baca tadi. So, ini voice saya. Tapi yang kat dalam tadi package tu saya tengok menarik lah. Saya nak make yang package yang paling istimewa sekali. Ya, ada. Okey. Kalau macam tu, Cik boleh tuliskan nama pada gift card yang kami berikan ni. And then Cik boleh pilih package yang kat dalam tu. So, ini nak tulis kepada siapa Betul. Alright. Rasa-rasa apa benda saya perlu tulis dalam ni? Encik boleh bagikan pada insan yang Cik anggap sebagai pahlawan yang banyak berjasa dengan Cik. Okey. Saya dah tahu. Baik-baik. Thank you, good idea. Assalamualaikum. Selamat tengah hari ke kanda Razak aku. Terima kasih banyak. Abang kat mana ni? On the way nak pergi Kelungkung. On the way, abang kat mana sekarang? Kat rumah. Kat rumah. Saya datang rumah abang sekejap. Siap. Boleh. Sekejap. Okey, saya datang sekarang. Okey lah. Assalamualaikum Bapak Pengantin. Handsome-nya. Assalamualaikum. Saya tak ada apa-apa pun yang saya nak banggakan. Hari ni hari yang saya patut saya beri kebanggaan tau bang, selaku pahlawan saya. Hari ni hari pahlawan. Terima kasih, Dek. Ya. Kejayaan kau tu satu kebanggaan yang menjadi contoh bagi yang lain. Tak tahu biasa. Abang faham. Masuk. Ada sedih. Terima kasih. Ya.
Ya. Terima kasih Ya. pahlawan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sangat parah juga dia. Sepanjang saja. Amin. Ya.